dapat. Tu yang dia ingat time balik tu dia nak lawan balik. Tak tengok hampa bangkit lewat. Lewat kami tidur oleh anak dia duduk VC anak dia kat 2 jam dah. Anak dia duduk teriak tak mau tidur, hanya nak demam. Oh. Abang Mana dia, biasa tinggal anak tu. abang dia nak lawan balik LPT pula. Tu lah. Correct member. Dia nak pergi Redek bila dah? Tu lah, dia pun balik terus mungkin pick up penuh kot. Ni dia kata nanti dia set dia nak pergi buat video rumah tu. Oh, Dia nak buat video tu depan kelang kabut rumah. betul lah. Balik kan letih-letih pun semua pun. Lain kali lah, tak ada kalut kan. Tahu. Tapi saya ingat kan dia juling, dia tak boleh bawa motor tapi dia laju oi. Woi. Dia laju tu saya okey. Dia bawa macam pelak tau, pelak. Betul. Dia kanan. Dia kiri dia kanan. Lepas tu dia tak tengok depan, dia kerja balik belakang. Dia sibuk dia sibuk tengok orang. Dia sibuk tengok orang. Kita duk tengok tu risau. Kita tengok ikut tu break depan, dia tak break lagi. Dia duk tengok kita. Dia punya trademark macam ni, dia buka, lepas tu dia tengok orang. Dia itu boleh. Macam dia macam muka menganjing tengok orang. Dah jail dia. Lawak dia. Tu bila kita shoot depan, mak ni pun semua ikut. Dia nak ikut tak boleh. Dia panas kawan kena tampak tadi. Siap kena panggil lagi kan. Abang adik jumpa dia, abang adik panggil dia. Kita tampak belakang dia sekali. Kita pergi potong. Kita nak potong dia pun teruk juga lah. Pasal kita pun bukan laju nak motor Redek Pergi tepi dia sama-sama sampai tepi dia tu. Sebelum sampai tu dia duduk kecemas dah. Bagi kali tengah belakang tu kita potong dia. Dia nak ligam balik tak dapat tu yang saya panggil dia tu. Hamai. Anak lawan Hamai. Kan? Nak gaduh dia tahu esok kita kena keluar awal tapi dia pun tidur lambat ah. Dia pun keluar lambat agak keluar hujan tu. Aduh. Ui. Wah. Ni tengok V1 esok mesti ada V2 nya tu. Sabar. Tahun depan lah kalau dia kata Phuket V1, tahun depan V2 pula. Ni ramai mereka kata apa? Tolonglah buat acara tahunan. Orang kata amboi hampa. Kena ada Abang adik macam ada kerja lain dia kata. Sakit badan tak habis lagi hampa minta bitu dah. V2 Ini malam besok nak ada Krabi pula ni. Man nak pergi Krabi. Dengan geng RZ pula. Ulok dia. Tadi dia boleh pula naik Redek. Hari tu dia tak mau pergi naik Redek. Ni dia nak pergi naik Bini Redek. dia. Oh, pergi kau. Ini hari, tapi besok ini hari bawa kereta. Oh, pergi solo Bini bawa lah. kita main buat dia. Ramai Ada dah 45 per biji satu ni. Sedap lah tu. Semua. Sedap lah tu. Boleh lah. 40-50 biji tu sedap lah. Sedap lah. Tapi shock lah abang adik pergi ni. Dia macam macam-macam orang kita boleh jumpa tau. Ya. Saya selalu ride tapi jarang jumpa banyak cerita dalam yang kelakar pun ada, yang berada pun ada. Jadi macam-macam Ya. jenis orang kita jumpa. Dia cuma tu lah. Dia sebenarnya waktu pi memang susah lah. Kita nak gerak sekali. Dia sepatutnya waktu balik tu lepas dapat baju tu kena gerak sekali semua baru syok. Betul? Tapi dia pun lepas dapat baju tu masing-masing dah bersurai kami lah sekali. Bila lah sekali tu kami kutip satu grup. Kutip sampai kat Anyai sebab tim kami jenis tak berhenti sangat. Kami kalau jalan lock APM tu sekarang 100 kilo selagi tak jumpa traffic light. Aduh APM 9 tu 100 kilo sampai depa boleh kata minyak baru berhenti. Dalam hujan tak berhenti. Hujan pun APM 9. Pendok 2 kali. Geng raya ni macam geng raya depa akan buat gila laju lepas tu depa relax. Depa jenis tu. Macam Tapi letih kalau gitu sebenarnya. Kalau kita konsisten tak apa. Ni tak Geng raya payah. buat macam tu main buat gila tak lagi slow. Depa jenis tu. Macam kami tak laju sangat, dia tak slow sangat tapi dia maintain tu 100 kilo. Betul? Celik gila, celik. Celik tu cari mampu dia tu. Dia kata kat saya macam ni, saya kata kat dia. Celik, saya tak berani aku nak celik. Dia kata hang ikut aku cara aku ambil side. Saya ikut dia, simpang ketiga corner tu. Saya jadi katil tu, nak pergi kedai vendor. Tak boleh hampir dululah. Tak berani. Weh, Ya. jalan tu kan berjerigi. Kat jerigi tu yang dia buang tu. Tayar tak boleh cengkam. Betul. Dia tak berani, saya kena macam tu. Dia Allah, tak akan boleh hampir dulu. Thailand buat jalan tu sebab apa? Dia macam dia buat Tak bagi cincang. laju. Memang tak bagi laju. Kat Dia memang tak nak bagi orang laju. Kat itu tak boleh laju. Kalau laju kau masuk dalam gaung senang dia kata. Sebab tu depa kurang accident. Kita banyak accident sebab kita tiba semua rapat-rapat tau. Kita lagi corner lagi pulang. Lagi pula. Nak pegang grip tu. Tapi kalau dekat Siam tu kena buang gear, tinggal gear 5, gear 4 tu.
gitu. Tapi sedap naik ADV sedap. Pergi Phuket. Tapi kalau tanya saya, ADV ni dia relax, dia nak kena naik V8 main tapi kono. Tapi seronok ada gear lah. Kalau Kono, Betul lah, saya pilih RZ. putar corner tak sedap. Sebab tu saya pilih RZ. Saya bagi zone test saya bagi kat Pak Harun. Forza saya bagi kat Harry. ADV saya bagi kat Irfan. Aku nak pilih motor ada gear. Oh, betul. Saya kata macam motor ada gear yang sedap RZ lah. Africa Twin pun tak ada gear. tapi motor Nua laju lah ni. Betul lah? Motor Nua. Y15 dia. Tu acap lah. Motor acap. Nak sejarah dulu. Motor Nua Tapi sejarah. acap ponen dia bawa dah laju. Bawa Kena sejarah mana? mengasuh dia dah. Motor Nua mana? Nua budak. Nua sejarah motor Y15. Y15. Yang mana? Ada yang pakai helmet agai apa? Dia tu. Warna hijau macam tu. Yang dia duk buat dengan tu. Apa nama? Alifan, Abang Alifan. Alifan. Yang Alifan tu. Dia pergi baru ni? Dia ada ah. Pergi Huai yang mana? Yang aku duk abang yang dia bawa mok dia duk rakam naik A5. Oh, ada box motor. Dulu yang mula-mula dia naik tu. Baru ni dia naik apa? Huai? Wah. Oh, why? Tak perasan yang mana? Ada. Dia ada. Dia pasal kena dia duduk atas motor sopang dengan Mak Pet tu. Main belakang rambut banyak. Exhaust main terbakar lah. Exhaust kulit exhaust. Dia jalan kali kita tak jalan kali kita kot. Dah dekat Anyai tu sekali. Oh, dekat Anyai tu ramai sangat tak nampak dah. Betul lah. Padahal lepas kat Anyai tu kan kita berhenti yang pertama. Wah, Anyai main situ. Padang Besar pergi situ. Ryan pun semua pergi situ. Jadi tak ada nak nampak dah. Pasal tu ramai gila lah. Ramai. Kalau V2 lagi ramai buat tahun depan pula. Ramai tak tipu. Dekat IG ni pakai mesej tolonglah buat lagi kami tak dan. Sebab kali ni tak dan nak minta cuti lah. Tak dan yang tu lah tolong tu lah bagi tarikh awal. Tahun depan tolong buat lah apa lah. Tapi Adik, kalau nak pergi buat V2, kalau hang tukar motor, tak ramai, cara kita. Lah, kalau hang tukar motor, kalau hang tak naik RZ, tak ramai tu yang lain. Betul tak? Dia? Pandai betul Ryan dia naik ADV aku yang mampu. Dah kalau ni kita naik V8 pun tak apa. Saya V8 saya pun pergi bagi memang saya bawa. Tapi memang macam Ryan kata sebenarnya dia duduk dalam kelompok ramai-ramai ni syok. Kalau dalam V8 semua. Kalau dalam ni bila kita ADV tu dia terhad lah takkanlah nak main ADV sampai 1 biji betul tak? Dia level-level tu sonok dah RZ V8 Y15 ada syok. Bukit Terang tu lagi main 63. Oh. Panggil main. Cuma dia sakit badan lah. Dia sakit badan lah nak banding ADV antara motor yang selesa lah. Power ada, handling, braking, kira complete lah kita kata. Nak ada gear pun boleh manual, tak mau gear boleh auto. Kira habis lah, memang pukul habis lah. Dia hari badan macam Ryan naik tu, oh steady lah. Nampak orang kata apa kita tengok dari belakang. Kita ni seorang lelaki pun nampak steam tu. Betul tak? Jadi nampak style lah. Style macam kita ni tak tahu nak kata lah kan. Kita kena tunduk sikit pun tau. Tengok Okey, sebab ADV tu pun dia panjang, dia tinggi, dia tak ada masalah. Orang tinggi, orang pendek boleh naik. Macam Irfan naik. Nampak steady lah daripada orang kecil-kecil. Ya. Dalam berita tu dia pulah kat mana tu sampai pusing tu lah berita tu. Ada pasiak. Motor dia duduk tengah sengit sikit. Tu. Tak apa tak light. Kita gejut mula biasa letak main. Mamam pusing terus. Motor tu kan modified ke Abang Adik? Tak tender. Standard pun macam tu. Tapi atas tengok ada pasiak tu, pasiak merah tu. Betul lah dah. Tapi macam teruk sangat dia. Sampai tu. Baling kawan macam kontrang. Dia tengah ke tepi. Macam motor dia tengah sengit macam tu. Tengah sengit tu dia pulas minyak. Oh. Sliding ke. Tapi awal tu masa kat Phuket jatuh dah seorang member tu juga. Kawan pada Ayo jatuh. boleh poyak. Member dia. Jatuh dah. Aduh. Macam tahu tondra mu kita tengok dia baling. Kita gelak. Nak kata apa dah? Tergelak tapi tak apalah jatuh pun cara nak buat. Kawan tu pun bangun-bangun, tepuk, hilang debu, pulas balik. Betul kawan tu bangkit jalan balik. Jalan balik terus. Tapi berdebu. Tapi Abang Adik nanti tu acak tu nak datang reserve member tu. Naik apa? Dia naik ADV lah. Kalau dia naik RZ tak smart langsung lah. Perbuang dengan kurang naik. Tok macam ni. Itu gambar abang adik kita. Dia macam-macam. Dia duduk atas dia ni naik. pun kita tengok dia pakai kereta tu teguk tidak macam tu orang tu. Dia naik ADV tu okey dah kan dia tu. ADV okey lah. Sebab RZ ni dia kena orang pandai naik. Kena pandai. Kena ada spy. Kena pandai buang gear, buh gear. Waktu bila berat kena buang gear. Bukan main pereh. Tu yang duk jam tu. Masalahnya acak masa on the way pergi tang corner tu dua-dua break dia tekan. Dua-dua break tu.
Mengejut dah. Oh, bahaya. Cap pun cerita ni. Lepas tu bila balik tu baru lah dia ada tu. Memang acap ni yang bukan betul-betul. Memang betul bukan mak rempik lah Abang Adik. Betul lah. Tapi orang kata apa, steady jugalah. First dia hantar betul. pergi Phuket. Oi. Tapi Jana Zaid tu teriak muka main biru lah naik pemutak tau. Ya, tak boleh. Pemutak tak boleh naik. Naik Satu seorang je betul lah. dah. Satu Kamu je lah. tidur. Satu je lah yang naik mentak tu. Jadi macam mana duk atas tuinya bagi member kita buat pemutak tu. Tak mau dah. Tukar Daripada iPhone motak baik awak bagi Dia V8 teruk kat lah. dia Mentak tu sebenarnya. dia teruk lah. Dia jadi teruk lah kalau member kita. saya naik dia kata duk angin support dada ni. Memang lah. Tapi ayah cik naik relax duk balas 200 tak boleh liga tu. Apa tak? Dia kalau seorang okey lah. Naik dua tak boleh. Ya. Laju Kata, apa tak? kalau naik 2 baik naik V8 je. Betul ya. Dia okey lagi pada tu. Okey lah tapi boleh buat abang ni. Boleh buat lah. Untuk V2 memang boleh buat. No, nanti kita cari tarikh cun-cun. Dia tapi sebenarnya satu lagi lah yang saya macam bukan kecewa, kita tak ada plan lah macam contoh okey, hari Sabtu kita ada program apa ramai-ramai. Contoh lah. Patutnya kita kena ada macam tu. Tapi tak apa. Pantai ke. Tadi okey, contohlah kita dah ada jadual. Okey, Sabtu pagi semua berkumpul dekat patung dekat pantai tu. Okey, lepak buat apa-apa main-main apa. Lepas tu lagi petang Sabtu pergi kat viewpoint tu ke apa ke contoh. Baru syok ni pergi baru ni sampai kami duduk pening. Duduk dalam bilik saya duduk dalam bilik ada pergi mana? Keluar makan balik duduk dalam bilik balik. Tu yang jadi tak ada arah tuju dia lah. Saya pun bukan selalu sangat pergi Phuket tu, rasa baru 3 kali ke 2 kali je. Jadi tak tahu apa jalan cerita yang ada di situ yang kita boleh buat kan. Kalau sekali lagi kita nak buat, kita kena ada program baru syok. Tapi Pak Hari lah. Pak Hari 3 malam cun lah. Yalah okey dah macam mana ni. 3 hari dia rasa cepat sangat. Tak tahu itu balik lah ni. Macam mana Ya, ni. ya. Pak Hari okey lah. Betul lah. Kena Hari ada tempat program. boleh Lepas ni keluarnya. kita kena talk bagi ada program. Baru Boleh. syok. Hari Sabtu nak buat apa? Ada BBQ ramai-ramai ke? Hari ni buat apa? Baru syok. Kita buat Kena ada lepok. Kita kena ada lepok. Sembang nak bergambar. Ada ni. Kena ada jadual. Nanti kena suruh apa? Seorang buat jadual. Mesyuarat tengok dalam live. Baru boleh nampak. Buat ada Betul. satu sesi barbecue okey dah Abang Adik. Itu best. Kita boleh bertemu mata semua yang join kan. Tumbang lembu sekor, jalan. Ya. Tapi agak-agak berapa? Abang Adik Dua cari ni ribu je. lah. Barbecue kambing je, kambing Kalau slice je. total saya tak pasti Ryan ramai sebenarnya. Cuma pagi tu macam duk kata dah nak bangkit pagi. Ryan ni hari pun tak boleh bangkit. Lepas tu Saya ada- bangkit. Dia kata Wan hanya kacau aku Wan buat kelang kabut. Jom kita pergi baju. Lain kali dia marah dia kata, aku nak tidur. Ada orang tidur. Aku nak tidur. Dia ngantuk sangat tu. Duk ketuk paku, malah ketuk paku. Kau celih. Oh, elok. Ketuk paku kok. Ketuk paku tu apa dia lawan Ketuk apa? paku pun tak benar. Ketuk paku tu lawan macam mana? Dia kalau dia kata macam mana tak kalau dia boleh 2 kali lah ketuk paku tu. Dia buh macam balak macam tu lah. Ketuk paku tu kalau dia 2 kali. Kalau dia kata sengit, kita kena bayar dah 100 kot. Oh, katok. Tak kena? Kata tak kena. Katok bagi kena tapi bagi dia masuk. Oh. Kami bosan basah saya badan pun tak tahu urat nak pergi ke mana lah. Awal pun pergi buat muka tu ngok tu. Tak tahu dah buat apa dah. Saya turun Wan ada tu boleh ajak invite Wan. Walah. Okey Wan baik-baik. adalah. Saya turun jap Okey, man. Okey. Ya, dia marah buat adik tunggu. Tak, kita tengok dia nak cerita apa. Dia marah tunggu, dia luah kita. Layan panggil tarik dia. dia. Layan tarik dia. Tak. Weh panggil Juling ah weh. Dia tak buka invite ni. Tak. Tapi nanti abang tengok dalam 3 bulan nanti Wan akan buat kejutan. Awak tu. 3 bulan lagi Juta apa? Ada lah nanti abang tengok lah. Dia marah sungguh dah, dia marah sungguh. Mau Mana tak? Tiung lah ni mana ni? Wan suruh Wan request mah. Ha? Ni Tiung request bukan Tiung Wan. Kat Wan di bawah. Dia tak Wan marah. Abang adik dia kata nak sebik rambut dah ada uban, cik. Oi, Assalamualaikum Adik. Assalam. Sorry Abang Adik, saya kat tengah laut Abang Adik. Oi, pergi mana tu? Mancing Abang Adik. Balik letih tak habis lagi dia pergi mancing pula. Nak cari duit Abang Adik, dekat sana dah duit dah habis Abang Adik. Mengamis saya kat sana Abang Adik. Ni habis baru banyak tu. Betul-betul mengamis. Habis Apa? baru banyak tu.
Banyak tu pun balik mengambil Abang Haji. 64 isi minyak Bugatti tau. Yang banyak tu ada lagi tu bila nak guna? Dia guna lah malam tu pun. Dia gelak. Oh, ya ni. Dia belanja kawan-kawan makan. Makan tu tak ada. Asyik tengok bos adik je belanja makan. Kita nak jadi macam bos Abang adik. Oh, dia pemain pula. Yalah, asyik tengok asyik bos adik je duk belanja orang makan. Kita dapat belanja bos adik pun happy yo. Kita Dan tengok. Adik, kita nak Rezek satu nak beli. Exhaust pipe senapang punya. Dia pakai kata Tiong dah ada dah Rezek. Itu memang tak boleh buat apa, standard. Oh, nak beli yang modified punya. Modified punya, Abang adik setting baik punya ni nak hantam raya ni. Kita start daripada PSP, kita break. Kalau motor raya tu Tiong jalan gear 5 sudah, tak payah masuk kereta. Mana boleh kena try dulu lah. Tapi dia ajak saya jalan malam. Saya matau malam tak okey. Oh, macam celik lah kabun. Kalau nak race tu lepas pricing tak boleh lepas pakar tu okey lah. Dia main bun okey lah. Raya dah slow. Raya lebih pada Raya ni lebih pada bergaya je atas motor tadi. Corner tak tahu mana style. pun. Dia nak motor style dengan lebih pada style lah. Dengan glow dia. Style lah kita teman kau belakang. Siapa dia ni? Dia kata siapa dia ni kan? Dia nak cerita dia je Ryan. Wan nak naik. Wan ni Zat 4 orang mah. Tak apa. Bagi Wan naik, kita turun. Sabar-sabar. Saya nak turun lah ni. Saya, Abang Adik, nanti ada set satu Abang Adik Okey, nanti kita ajar dia. Boleh. Nanti kita ajar Abang Adik. Hanya kita pantai raya ni. Baik. Okey, Abang Adik. Saya gerak dulu Abang Adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tak ada lawan lah. Dia laju nak bok. Siapa dia? Juling ni. Tadi dia ada. Suruh Juling request lah mah. Dia tutup invite tau. Dia lah ni dah artis tau. Dulu dia buka invite. Oh, macam tu. Dia mungkin orang duk invite dia banyak orang. Dia stress. Mana ada? Dia tutup invite tu. Tiong tu yang bawa Ducati laju tu. 200. Oi, 200 lebih duduk ring. 200 lebih 200 tak ikut tu. Kono jenis perangai poring celik oi. Jenis nyawa tapi dia pelik lah dalam dunia kan. Kalau perasan orang bawa kereta laju, motor laju mesti nyawa dia 300. Kalau accident, tertolong dia pun tak mati tu. Pasal tak? Kalau orang bawa motor elok tu, orang tu yang mati. Saya tahu semua. Ni dia baru tadi duk kutuk aku. Abang panggil dia masuk tak? Hari dia begitu. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Hai Pakcik Uban, sihat ke? Saya kalau Pakcik Uban ni saya duk panas gini. Awak duk adik tepuk Juling. belakang kita. Adik Juling pasal apa adik Juling? Duk tepuk belakang kita abang ni. Bukan. Tak, dia macam contoh panas sangat tu. Cuba contoh panas pasal apa? Dia panas macam ni. Kita nak duk ikut dia. Nak ikut. Dia boh kita book. Dia panggil macam ni. Motor Forza tu. Motor standard ni. Dia duk tunduk waktu dia panggil lagi. Ui, aku cakap Ryan, kita kena cari orang tua ni. Kita kena bagi dia. Biar dia tahu dia tengok siapa joki. Tak. Okey. Pasal ramai tu. Saya dah tengok dah. Ni nak kuasa dia ni main dari belakang kan. Dia kiri kanan. Kiri kanan. Kami pun tak laju lagi masa tu. Tak apa, dia main potong aku. Piau depan lah. Aku tak ambuih budak ni. Aku tak. Anteng Uzat. Aku tak. Tu yang saya nak liga awal pun sebenarnya motor saya pun tak kuat mana. Tu yang dan saya kutip pelan-pelan sikit. Saya tak tutup langsung throttle macam awal nak tutup buka. Sebab tu saya boleh sampai. Dia bos sampai kat aku ni. Pop. Aku cakap balik tu abang ni. Abang Dip, saya cakap dengan Ryan. Aku duk pandai ni kan. Kita nak kena cari juga si orang tua ni. Dia ada tahu motor kita macam mana. Aku cakap laju macam mana 148 je kan motor ni. Dah tak boleh buat P dah. 148. Motor Rezek kami 15 lebih. Laju sikit je. Sikit je kalau tak dah makan dah. Dah laju sikit lah. Sebab tu saya nak kutip dia pun lambat. Sikit. Dia dah boleh tengok. Sama sampai tepi tu bagi sudah. Lepas tu kita ambil angin tu dia nak main lah. Tu yang kita panggil. Mari. Tak dapat. Dia boh aku sedih. Aku cakap, alamak. Ni kena aku dah ni. Kena lah. Duduk depan lah. Aku cakap tak angin pun tak dapat. Habis tu lah ni kena tukar skuter tu kepada Rezek no. Macam mana?
Tukar tak tukar. Aku nak boh lagi. Kita main side by side nanti. Apa Tapi nak kita jadi, main- jadi. kita Yes, main Adik main lawan ni. Kita nak dua. Sebelah-sebelah punya. Motor sama. Forza. Kita ada Forza. Dia ada Forza kan? Ada apa adik Dan? Betul kita 162 je. Tak kisahlah. Kita duduk sebelah-sebelah. Yang penting abang adik yang rider. Nak tengok macam mana. Dah lepas ni apa Wan boleh ride dengan Razak pula. Dah ada adik bagi Razak, kena naik Razak lepas ni. Itu memang nak pergi ambil. Itu tak sempat. Tak boleh. Itu dah ni dah. Dah bengkok dah semua. Semua letih, pick up pun penuh itu. Si Celai pun belah dinding kereta dah. Apa dia? Si Celai punya kereta. Belah. Belah kat dinding dekat hotel tu. Hotel Grand Plaza. Dinding. Tak ada lah. Dia tak nampak. Tu dia salahkan kita macam biasa. Dia cakap saya duduk lambat pula. Oh. Dia duduk belah situ. Ni pasal accident ni. Hang hampa lah lambat. Hang yang belah aku yang kena. Dia yang bawa. Dia bawa kita duduk senyap. Dia lagi seorang tu yang bawa kereta tu siapa? Member dia juga tau. Dia cakap jangan dia bad mood tu. Dia fikir dia punya bad mood lah. Kita masuk terus senyap dengan Zaid Zaid kita. Dia bad mood tak boleh cakap. Tak boleh cakap apa. Lepas tu pi dekat ni. Kat border tu baru dah ada mood sebab kita kena marah. Oh dia buat kena marah tu kat kita panjang. Tak boleh cerita sebab tu malu kita. Dia dinding dia salah kawan sebab lambat. Dia salah. Dia tu sebab tidur dengan abang Adib. Kat villa. Awak. Kalau dia tak tidur sana sekali-sekali dengan saya, dia tak disiplin. Memang. Saya dah kata dah kat dia, nasib baik hang tidur dengan kami je, hang boleh bangkit awal. Kalau dengan depa ni habis hanyut semua. Okey Ryan, kita boleh boleh ayat ni kat dia. Dia cakap saya dengan Ryan tak disiplin. Confirm. Kalau dia tidur sana, confirm. Jenuh kejut cepat ni orang duk tunggu kita nak bagi baju ke 9 ni. Cuma saya terlambat 15 minit. Saya malu lah tu. Tak Allah duk maki lah. Mampu lah cepat kata ni orang duk tunggu kita yang janji pukul 9 takkan kita nak lambat. Sampai 9 suku 15 minit. Dia tak tahu ni kalau duduk tidur dekat villa tu hukum tentera. Kena ikut hukum tentera. Pagi ada seorang keluar untuk tembak ayat kat muka. Pak untuk bangun semua. Tembak ayat kat muka lah. Itu yang ada orang insiden tu dalam berita tu. Duk berpusing macam Teofat ni Taufan tu. Hidup tak cukup lah tu kan. Tidur tak cukup. Bahaya tidur tak cukup. Dia tidur tak cukup. Hampa duk kejut dia. Pop. Dia dah pesan dah malam hari dalam berita. Malam hari last dia dah kata dah okey malam ni kita kena tidur awal sebab esok kita bangun awal. Macam hari Jumaat malam tu tak apa. Hampa nak pergi mana pun saya kata sebab Sabtu kita masih ada dekat Phuket ni. Hari Ahad kita nak balik dah pukul 9 nak bagi baju. Semalam ni wajib semua tidur awal pukul 1, pukul 2. Ada juga yang tidur pukul 4. Jadi tu. Time tu je lah nak orang kata gathering. Mana lagi nak dapat pelepasan. Tu yang Rayan kata tak cukup tu dua malam tu kena 3 tu. Yang tu pi tiga hari jadi macam kita free 1 hari saja. Satu hari tu baru nak habis letih. Tu yang patutnya kalau ni dia tak apalah net V2 kan buat 4 hari lah. Kena ada program lah. Buat program syok. Hari Sabtu kita buat apa-apa. Hari Jumaat buat apa-apa. Baru pi tu rasa macam ni bila dia sebenarnya macam tak syok lah. Kita pi jumpa atas motor saja. Masa nak main dengan masa nak balik. Yang duduk kat sana tu tak jumpa kawan-kawan. Yang pi ramai-ramai ni kita tak boleh nak jumpa. Tak boleh nak lepak. Tak boleh nak bergambar. Rugi lah momen tu. Betul. Kita hanya jumpa ni kalau ada V2 lagi lah. Makan ni kita makan lobster. Bos tadi belanja yang macam Wan kena ni Wan. Boleh Wan? Saya kena tahu berapa malam tu? 17,000 baht. RM2,000 lah. RM2,000, RM2,200 macam tu lah. Kita makan 3 orang tu. Lobster dengan celai makan. Aku cakap ni makanan apa ni? Kedai tak ada hebat mana pun Manif. Dah tu tak apalah. Makan lobster kami kena zaman bobo. Itu saya ada. RM30,000 baht. RM30,000 Dia baht. pi. Saya ada. Bos tadi tak ada. Dia Ni bodyguard besar. Oi, boleh ya. Ni ya. 30,000 baht. Itu Arab. Pilari piligan. Boleh. Tahun depan punya kita atok bagi awal supaya orang boleh ambil cuti awal. Program apa kita nak buat kat sana. Lokasi Phuket juga ke?
Krabi ke, Koh Samui ke. Phuket lah, Phuket best. Saya sebenarnya tengok, saya kat mana pun tak apa, saya seronok nak pergi ramai-ramai di sana tu. Ride tu seronok, ride. Tak boleh lah dekat sangat pun tak syok juga. Jauh sangat pun tak sedap juga. Tapi Phuket tu antara yang cukup-cukup lah kita kata. Tak dekat je. Tak dekat. Boleh lah kalau buat 4 hari 3 malam okey je kan. Krabi tu dia kecil sangat. Kalau kita pergi Port Dickson lagi Wan pula dekat sangat. Saya duduk Bangi. Tak boleh dekat. Saya bagi buah adik jalan dulu waktu tu sebab kat sini dah ada spek-spek besar lah. Ni yang kita tak ada 80 spek besar. Jet 6 ni RZ kita buat. Wah, yang kita tak ada spek besar. Ada lah. Saya tahu. Kalau orang tua bawa pandai-pandai petik gear. Duk petik gear pun duk ambil angin. Duk Lupa kan yang tepuk bau. Yang tepuk bau panggil tu terlupa kot. Ui, aku waktu aku sampai ni, aku duk repeat nanti baru aku lupa benda tu. Adik, dia kena tepuk bau tu. Lepas tu hilang terus dalam catar tu. Ya, terus hilang. Aku cakap dia dengan duk GS tu. GS duk rakam tu. Aku duk panas dengan GS tu. Dia bukan nak duk backup aku bagi angin ke apa. Dia duk follow yang depan tu. Dia tak tahu kita dah kena Ni, tepuk. Wan, kami jumpa Ryan dekat terang tu. Sekali dengan kita tu. Sekali cuma Wan belakang sikit. Dia Wan duduk belakang lagi lah jumpa kat terang tu. Dan ikut Ryan, lepas tu Ryan tembak shoot tu tak ada, hilang dah. Hilang lah. Mainnya 750 memang hilang lah. Hilang. Kalau kereta banyak dia okey lah. Kita boleh dah klik tu boleh dapat lagi. Ni, yang waktu kan kita duduk kat PTT lama tu yang buah adik makan first PTT tu. Kita duduk tunggu acap. Motor acap Rainbow cabut. Oh, patutlah. Kita duduk sejam setengah kat situ tapi boleh dan kejap lagi. Motor tu gagah juga Forza tu. Boleh kejap. Boleh. Wan cerita sikit dia kata ada momen Wan layan kono dekat jalan yang dekat Duk yang bergigi tu. gigi tu macam mana jadi? Apa punya teruk kat gajah tu. Ada gajah tu yang Yen. Aku duk kona Ryan belakang. Kita dah lap sini dulu lah. Buat bagi ni. Bagi nampak tu. Bagi nampak Dah sini lah. Tiap badi. Dah sagat ni double stand. Nak bos sini pula. Tayar duduk macam ni. Aku cakap apa benda ni. Ni kasut Alpinesta kopi 1-to-1 ni. Kita tolak pakai kopi. Alpinesta kopi 1-to-1. Kita pakai helmet tu pun mereka kata kopi. Marah apa? Tu dah habis ori dah kita beli tu. Cuma ke dalam je. Tak sebab dia nampak kopi tu sebab terlom lebih. Dari itu hilang tu. Dia fikir yang terkelom tu. Yang kita fly tu dia tak tengok kita fly macam mana. Aku ni kali ni aku dapat aku nak fly duduk sebelah dia ni. Main kipai kat belakang dia. Aku tak dapat lah. Pergi balik tak dapat. Balik itu ingat dapat Yen. Kita kena kejar dia ni. Lah tahu macam mana. Saya terlebih kalau daripada Phuket nak pergi balik Keadnya berapa ratus kilometer Abang Adik? Contoh 500 lah. 300 lebih, 400 lebih kot. 400 Saya tambah 600. 100 lebih tu. Kita tanya budak LC kan hujan lebat. Kita tak buka wheel tu. Oh, celeh hujan-hujan tu. Dia padarah kat. Celeh sampai dekat kami. Tak boleh Bang ni. Hujan lebat. Ni, tayar belakang duk ke kiri ni. Kepala duk ke kanan macam mata juling kan macam kita. Aku cakap macam mana nak bawa hujan ni, tayar licin. Okey, kita pun bawa jumpa budak LC. Bang, ni mana bang? Oh, dia abang straight. Kita straight. Kita pun cakap terima kasih. Ni kita nak jerit dia ni. Dia duduk Perak. Kita nak jerit dah. Dia straight juga. Dia tak straight. No. Dia game kita. Seorang-seorang? Dengan Tiong. Oh, sesat dua orang bawah. Sesat. Lepas tu aku cakap, Tiong, ni kita tak jalan lalu ni waktu datang ni. Buka wis. 100 kilometer lebih. Tu balik tu nak tahu ikut jalan mana? Jalan Bukit Fraser. Kiri kanan naik bukit. Aku cakap mampu ni kencing dah atas motor. Mampu ya motor pinjam ah. Ni kira betul dia cakap kencing atas motor ni betul ya? Betul ya. Kita dah tak tahu hujan lebat. Dalam hujan lah. Dalam hujan sap. Tapi dalam banyak-banyak ayat hujan yang mengalir tu, ayat kita berasa panas tu yang kita. Itu heater lah, heater. Buat heater. Dia ada heater lah. Dia panas ke? Dia berasa panas? Panas. Mananya ni Bukit Fraser. Saya kata dekat Abang Tiong. Ni bukit mana kita lalu ni? Tak lalu pula ngadip jalan ni. Itu. Ni bila pula kita lalu Balik teruk. Balik tu baru nak keluar Phuket tu hujan lah.
Oh, betul. Saya punya style pula hujan saya takkan berhenti lah. Pang Jalan pagi. terus ya. Pagi tu dalam 10 km tu loncun habis rapat kasut tu macam rendam dalam kolam tu. Okey, lepas tu dalam dekat nak isi minyak yang pertama tu dalam 1 kilo, okey dia dah seriak sikit hujan. So cantik dah hujan. Baru jalan sekerat hujan balik. Ni. Hujan sampai hatnyai. Bayangkan. Bos adik hang tukar baju baru, kasut baru, seluar baru. Naik tak ada 5 minit. Lokal. Hujan pula. Sempat lagi tukar. Depa berhenti. Tak tahan ke apa? Kata Depa berhenti makan. Depa berhenti hujan makan. Saya panas makanan rider dia apa cerita ni? Depa berhenti makan. Saya kata aku ada bawa spare kasut. Baju kan. Aku nak tukar aku kata. Depa kata ni hujan biar pergi aku kata. Aku tukar dulu. Tidak sia-sia aku bawa spare. Dia tukar naik baru 5 minit hujan pula. Aduh, Saya duk fikir ayat tu lah. Hujan panas makanan rider. Sebelum bangun tidur hujan panas makanan rider. Kalau hujan ke panas ke, pi je makan buat apa. Rupanya bos adik bawa spare part. Apa cerita ni kan? Dah, tapi aku kan gerak lambat. Aku hujan dekat nak keluar Phuket. Lepas pada titi tu tak hujan lah. Hujan retik-retik. Lepas tu berhenti, lepas tu tak kena hujan lah. Betul sama. Kita tak hujan lah kan. Lepas tu Dia tak tak ada ada. sampai kat Nyai. Wah, Baiknya. dia kena marah betul ke dekat dengan makcik kantin dekat Anyai? Dekat Tai? Dekat tak? Dekat Danok. Oh, dekat Danok ah. Pasal Itu tak boleh cerita tu aib saya tu. Mampu yang orang dengar ni. Bukan sikit orang ni. Jangan waktu tu lah celai elok daripada Raptor dia, Ford dia kena langgar tu dia okey mood dia balik sebab dia tengok kita kena marah dalam tu. Tempat kerajaan tu saya seorang kena jerit. Itu tak boleh cerita Abang Dip. Itu mampu. Apa tu Yang celih kena marah? tepuk tu pun dah malu. Celih marah macam mana celih? Celih marah tu? Celih? Celih Ni marah. dia mesej kita ni DKMNA. Duk mana ni? Apa lambat sangat ni? Dia guna ayat perleh dia. Dia ingat dia seorang orang perleh lah rumah ni. Dia buat cengeng dia pula. Saya sebab apa? Dia marah tu sebab apa? Biasa lah lambat sikit. Lambat mana pagi tu? Bukan waktu ni. Waktu abang adik, bos adik dekat tu dah. Dekat tunggu kita. Alah, kami duduk ligan dia. Mana dia Lap- celik budak hang? Hang ni aku tahu. Takkan hang tak tong ni boh? Kita janji dengan orang. Saya jenis saya segan bila kita janji dengan orang pukul 9. Lepas tu kita punya site yang lambat. Saya rasa gelisah. Saya ada gelisah lah. Lepas tu kami main ready lah. Saya kata 10 minit lepas tak main kita jalan. Tengok perak celik sampai. Aku kata celik sampai nak kena tunggu juga. Mana celik mana? Kami duduk dalam kacau dah 5 minit sekali. Dia sampai gambar lift pun dia bagi kat kami. Ni depan lift dah dia kata. Aku tahu ni siap-siap dia bohong ni. Dia keluar bilik hotel dia ambil gambar lift dia masuk balik. Kan? Lepas tu tengok dia sampai betul. Okey lah dia sampai betul tu ngam lah. Lepas tu dia kata Wan dengan ni baru nak main. Pula dah kata. Dia duk tekan kita pula ni. Mana ni? Duk mana? Alo, duk mana? Buat adik pada ni. Aku cakap, Sat ni, duk nak naik atas motor. Abang atas 4x4. Tak payah, jalan je. Tak payah pula otak, hang. Beg tinggal sini ke bang? Lepas tu tanya dekat driver, bang tolong angkat je bang. Ada orang tengah mengamuk kat sana bang. Ni kita nak pergi Sat. Buka share live location, boh terus ke sana. Sampai-sampai tu, kita kena sound kat situ. Dalam ramai-ramai lambat ya. Lambat. Dia kenal dengan kami. Dia berbual hampa pula. Dia tekan wan lah, dia tekan wan. Ada kawan lah. Oh, dia tekan kau nya ni, tekan rapatnya ni. Jadi dia teriak dekat Danok tu dia tak mau cerita. Mana? Dia kena marah dia teriak. Mana Mana ada teriak. Tak boleh cerita lah. Ni dia pada bagi tahu. Pasal apa? Hai ni 4 orang je tahu. Kita dah duduk bayar dia kata. Kalau cerita ni Han sabar jap. Ni pasal Nak apa? nangis, lepas tu nak nangis. Ayat mata bercakung. Tak boleh. Ni orang-orang kerajaan je tahu. Saya nak pergi cucuh dah api waktu tu. Nak bakar dah. Dah telefon towing-towing Phuket dah. Dia Nak teriak. duduk main sini. Kita ada kenal Abang Dip. Dekat Phuket Danok punya dia star. Mexico sana kita ada kenal. Kenapa nak teriak? Dia waktu tu depa tak bagi tidur lagi. Dia tak bagi tidur lagi. Ya, Gester tak bagi tidur. Gester bagi lambat. Untuk menyelamatkan nyawa kena teriak dulu lah. Kiranya itu yang settle 30,000 kat Phuket tu ada pakai kabel wan juga Kawan. Mesti ada. Tanya Abang Hanif, kita ada ke tak ada? Abang Hanif, cakap bagi elok sikit. Betul. Betul dia sampai dengan tu. Wan tak kosong lah. Kalau macam ni wan tak Abang kosong. tak kosong. Tak tahu sampai. Kita duk tunggu Bos Adik kat situ. Bos Adik tak main, tak apa. Mana ni? Mana siapa berani Roger dia? Dah Dia motor tak dia. abang saya tak tahu. Saya tak Oh, tahu dia pun tak apa. Tak tahu kau jumpa di kedai makan.
jadi muka jadi lain semua. Pasal apa ni? Sebab apa sebiji motor saya kena? Forza tu. Saya tahu, saya nampak kat situ. Dia pun tak pandai abang. Saya pun tak tahu jumpa di kedai makan awak. Muka semua jadi blur ya. Tak kata apa. Macam mana udah makan. Dah tak apa kami nak makan dah lah. Dah makan lah apa. Lepas tu duk sat tu. Baru je tahu tak ni. Apa dia? Tahu tak kami kena tangkap. Hui, kata pasal apa pula dah. Saya jadi tapi tak apa, settle dah. Jangan risau, settle dah. Tak tahulah saya nak tahu benda apa pasal apa. Hampa tak abang. Tak pandai abang dia tu. Tengok motor dia dah tu. Celek duk mai. Pasal apa duk lagi? Dia apa suruh lagi? Dia buat style perkelih dah. Style Benetton dia. Dengan badan sadar dia. Dah habak dah. Jangan lari. Pasal apa Mak Nip? Betul tak betul Mak Abang Nip? Ya, betul. Aduh, taklah. Jalan. Okey, helmet pakai, lesen ada. Poli tahan tak berhenti. Itu kata gila. Tapi dah bila benda settle dah depa abang saya, kita pun slow lah. Cool down lah. Kalau kata time kena tu depa telefon, depa polis tu tak marah depa, aku yang maki depa. Dia spark. Betul spark lah. Kalau kita pun tak ada lesen komplit jadi spark kalau dah. Tak tahu Dia jadi macam ni 3 biji. 3 biji. Jalan tu tutup. Nak kena ke kiri. Tapi Mak Jun yang rider tu, dia lipat one way straight jalan tu juga. Jadi Arab ni pun nak ikut. Yang Dek Jo yang nak bawa motor dengan kita ni pun nak ikut juga. Tiba-tiba polis tu panggil, kita kata berhenti saja, berhenti. Dia tak mau berhenti. Polis tu tepuk berkecai dengan apa? Tepuk tangan kan. Dengan soak-soak saman tu berkecai habis. Lepas tu dia bukan lari pun. Pulai minyak macam biasa, steady ya. Pergi sampai dalam tu kena jam. Bila kena jam, sampai polis. Bila sampai, Arab nampak polis. Ini dia Arab. Tapi Arab pusing dah kali Arab kena ni. Berhentilah. Kau tunjuk pistol tu ni. Arab kena tunjuk tu berhenti. Dah Arab lari juga. Kita tak lari dah, kita berhenti. Lepas tu terus ke balai. Kita hadap dah kat Dek Jo, berhenti. Tak ada apa berhenti. Dia pun tak mau berhenti. Kita nak kata apa, kita pun duduk belakang, pegang carrier belakang. Abang Mak Nip ada kan? Ada. Kita naik dua dengan Dek Jo yang duduk dalam tu. Duduk serabut kepala. Serabut. Kalau buat adik ada itu kan, kita tengok. Empat serabut kepala ni. Tak ada buat padi dah ke apa? Kita bukan serabut apa. Serabut sebab dia kata kena naik mahkamah. Kena pergi hari Senin baru boleh ambil. Pening. Dia kata tak boleh buat kira, kena tunggu hari Senin. Sudah. Lepas tu Arab call, Dek Jo call, celih apa semua. Lepas tu bila sampai dengan tu, dihantar oleh ada hamba Allah tadi yang bodyguard tu dia buat settle, bincang. Keluarlah satu harga 30,000 baht. Berasa lapang. Waktu tu tak apa dah, berasa lapang. Duit tak apa, kita balik ketiak lain kan. Cari lain. Bayar okey, clear. 30,000 baht dekat 4,000. Kita ada body. Jangan buat main lagu ni. Kita turun padang. Anak buah susah, kita turun padang semua. Dia baru betul-betul Maliki. Betul Bapak Maliki. Tapi ayah Maliki turun kena bayar duit kat sana. Kau dah. Ayah Maliki turun, geng ni kena bayar duit. Memang kena bayar. Depa buat salah tu. Depa kalau kata saya gila tu. Kalau saya yang turun, polis tu yang bayar duit balik. Tapi awal tu cik akan kami duduk kat hotel. Celih nak pergi balai. Awal tu Wan tak mau ikut pun nak pergi balai. Takut. Kawan ni Tak berani. Lepas tu Acik kata tak ada apa. Ikut je lah. Pun kita tak mau ikut. Buat apa polis pula ni? Wan bukan masuk pun. Dia duduk dengan kita ya. Celih. Duduk luar. First kita duduk hotel. Celih panggil. Jom pergi balai. Buat apa ni? Tak mau kita. Ikut sekarang. Itu ikut tu. Dia duduk marah pun kita takut ke? Kita ikut je lah. Dulu kita kat sini pun ada lah. Orang kata 2-3 orang kenal. Ada lah budak-budak Benetton. Oi, kita kosong lah. Tapi tak ada cerita orang tu KK lama lalu lah. Tahun 1980 dulu. budak-budak masah kot kenal. Budak masa apa? Baru pergi first time. Itu pun dah sakit urat-urat putus lah. Ni mereka duk tanya. Saya duk tanya Raya ni. Yan, lepas PTT, lepas PTT makan burger, lepas makan burger ni bila nak sampai ni? Dia kata lagi 2 jam kita sampai. Duk lagi PTT, tak sampai lagi.
Oh tu duk ada abang naik RZ tu. Dia duk pasang waist. Bang, berapa lagi minit bang? Boleh saya tengok bang? Boleh? Ni kita duk ada lagi 4 jam dia kata. Aku cakap sudah. Kena dah aku. Waktu diorang nak ajak aku pergi ni, dia tak pergi bagi tahu yang sebetulnya perjalanan dari Danok tu mengambil masa 7 jam. Oh. Kalau aku tahu 7 jam, pergi mampui lah. Rezek pun rezek lah tak dapat. Saya berkena ni Wan dengan Acap. Dia pun tanya, berapa lama ni? Baling Greek dah. 4 kali saya borong Acap baling Greek. Sampai Acap tak tahan lah dengan Nana buka waist. Ni butuh Ryan 4 jam kira kan kita. Oh, kira Acak dengan Nana naik direct motor lah. Naik direct. Acap Jangan bawa kita dia tak apa kentang aja tapi bini dia bagi semangat. Bini dia minat ride. Oh. Rumah dia kata boleh bi. Ya macam tu lah. Kata itu dia nak bawa kereta sebiji tu tak bawa lah. Tak bawa dia pun ambil towing je. Share dengan kami rumah towing. Boleh lah. Tapi sampai di Malaysia pun semua dia bawa motor. Tapi Ryan Yalah, pasal dia pun first ride kan. Tapi Ryan apa-apa Tentu pun hebat Wan memang padu no. Wan memang padu dia. Wan, saya ingat ke dia Julin tak lewat motor. Gila Sok. Laju. Ni kalau dia bukan kita nak puji. Ni bukan kita nak puji Wan tadi dia jeling kan, bukan kita nak puji. Kalau motor tu padu, selamat jalan kita. Dia akan menganjing kita sepanjang jalan ya. Minta maaf Adib. Ni bukan saya kata ni jelapang padi kita ni. Negeri jelapang padi. Yalah. Tu kalau motor dia power, habis motor kita tak power. Tak ada ni. Kita buat spek dua-dua sama. Dua-dua kena bagi sama. Buah Hadib dengan kita. Ni dekat nanti pembukaan drag tu nanti. Kita dua duk rasmi nanti tu. Tak. Cerita dia akan duduk kelompok Tok Imam lah. Dia tak jadi, dia duduk kelompok Tok Imam. Lepas tu dia duduk kelompok Tok Bilal, Tok Siak di belakang. Dia tak jadi soh yang duduk nombor 4 tadi lah. Kita duk geng-geng GS yang duk tangkap gambar tu. Ya. Yang tak bagi angin langsung tu. Aku dapat badan besar tu. Siapa nama gemuk tu? Tahu grup dia tu. Lepas motor laju belagak dia. Duk tinggal. Lepas press. Motor aku tak boleh dah. Selepas ni, Wan dapat RZ. Wan kena buat tu RZ tu. Kita buat sama ni boleh Bos Adik? Bawa. Bagi paik senapang tengok. Oh. Weh adik, dia kena buat paik senapang kat dia ni. Dia Ni kalau dia buat band apa gampang atas jalan dia tengok cara dia oi. Boleh bagi je. Boleh bagi je senapang. Dia ompang tau, dia ompang. Aku tengok dia bawa motor, kita diri ni. Bagi dressing dia betul-betul mak rempit, pakai paik senapang, pakai kong. Lepas tu kan, dia akan buat kacau dia RZ member nanti. Ni kalau dapat ni Abang Dik, tolong je Abang Dik. Senapang. Ni ada tak? Boleh? Suruhlah, jangan ambil lagi. Suruhlah Abang Adik buat siap-siap motor tu. Bos senapang. Set semua siap-siap. Balik pula je lah. Apa habis dah 2,000 lagi. Okey dah. Habis 2-3 ribu lagi nak laju. Tak apa, Abang Dik bagi kita Abang Dik, boleh? Baik napang tu ya, no? Paik senapang ni, kita nak buat nama YSR ni. Oh. Ni body semua YSR ni. Carburetor semua ni, dua enjin semua. Red Leo ke apa ni, Jet 18. Ni. Semua buat nama YSR ni. Bagi kat dia GPS 19 cukup. Okey, Tengok macam mana. Laju. Lepas tu Kita liga ni mata dua duk cabang ni. Sam. Buka hijab, sam. Duk kipas. Lepas tu Ryan akan dress up bagi Wan jadi rempit sejati betul ya. Dia okey dah. Baru ni dia pergi okey dah. Helmet dia tu. Dia tak saya kata dia. Pakailah je Force to Plane okey dah. Ni dia pakai tutup kuih pula putih. Dia tutup tadi. Body. Ori ke tak ori ke, pilantak orang tengok kita pakai barang kopi ke apa ni? Sebab tu dia kata barang kopi sebab tutup sampai dekat ni. Kepala kecil sangat kot. Kepala dia kecil. Dia kena pakai Habis tu dia pun tak lapik atas sampai kat bilik. Saya panggil member tu turun lapik atas sikit, bagi tinggi sikit. Okey lah, dia tak terkelok dalam tu. Betul, kalau balik tu Buah Adik tengok kita kan. Memang cukup kemas. Oh. Ni waktu hujan tu ikan koi tu duduk berenang tu. Tu sebab ayak lalu kat kepala. Waktu pergi dia panas, tak ada ayak. Dia hidup lah. Dia hidup, dia lalu duduk pusing. Tu atas motor nampak nyap. Tapi kalau balik tu, hang akan kena lagi teruk pasal dalam hujan hang slow. Oi, tak boleh sebab motor tu gini je. Kepala song. Memang lari. Forza S-Max lari dalam hujan sebab tayar dia lebar. Macam kami RZ, tayar kecil. Dia tak lari walaupun belah ayak.
Dia lari tak boleh. Memang tak boleh bawa saya motor tu kalau time hujan. So kita kena lawan balik LPT ni lah. LPT kita. Tapi Boadip bagi kita pipe senapang terus. Tapi bukan Saya hampa nak nampak ride. sana. Bukan celia apa nak buat pick up tu nak berhenti kat mana baru nak ride. Tak. Saya memang daripada KL jalan terus. Boadip daripada mana? Daripada BHP tu. Oh kami daripada Perlis teruk. Jumpa kat KL lah selalunya. Okay, kalau abang adik kalau LPT selalunya sampai LPT lo ada sampai BSP Gombak ke apa? Pukul apa itu Mak Ni? Ha? Lewat malam tak? Kuih 7 dari Gurun sampai dekat Temeloh pukul 1 pagi. Padan lah. Kami lalu 12 tu dah gerak daripada BSP Gombak. Oh. Tak, tapi kali ni adik nak jap pergi awal sikit. Keluar awal air dia. Ya, sebenarnya kita tak kisah tu yang tanya itu depa nak ambil vibe pagi tu ke atau dok? Saya ambil baik pagi lah. Gerak 12.30 daripada KL. Boadip ride daripada BHP ke abang ni? Daripada Perlis. Yang lepas tu pergi kat BHP tu tak? BHP Gombak. Api ya kali. Pergi. Hari tu Boleh lah kalau Boadip turun kita turun tak, sana. Hari tu shortcut kot ni. Hari tu shortcut kot Batang Kali. Turun Genting Sepah, turun Temeloh terus. Oh, okey. Batang kali kita. Naik ke Batang Kali tu yang teruk jadi Hari tu Mak Ni pergi ke sana, kami pergi ke KL. Kami naik genting dulu, makan dia dulu. pergi ke KL. Kami turun baru kami pergi Terengganu. Ni abang adik pergi naik tu. Pergi naik apa? Genting, makan atas genting tu. Mengucap Arzek tu. Aradek makan jangan tinggal. Tak, dia tak pergi naik Arzek, dia pergi naik. Tak lepas kan pergi naik tu Ducati kat Afrika tu. Tahun ni baru nak pergi naik ada tak? Aku berat agak dia kata tahun ni nak pergi naik Buat Arzek. macam ni Abang Adik. Post motor lu main ASR KL. Ride daripada ASR KL mudah baik. Boleh je. Saya buat dulu. Dak kawan-kawan ramai yang ride, saya pun tak syok juga. Oh, faham. Tahun ni semua ride daripada Perlis, kita layan lah. Kita ride, kita tambah RPM 10 setengah. Straight. Lepas tu LPT jaga. Ni ada motor pada EXR. Kai buat adik nak cucuk angin ni. Nak cucuk angin apa tu hang kena ada juga. Ingat ada bawa KR ke RA pula. Ya, soal Redek tu ni boleh lah semua senapang. Betul lah kalau kata Rayyan pakai pakai napang kan. Pakai. Okey, kalau orang kan dia balik dengan 3BS tu, masalah lah pengambil lagi 2,000 buat kat buah hari, tukar bokong aloi sikit, lepas tu bubuh set pipe senapang siap. Enjin jet road dah. Korek blok Boadip, Bo Jet 6. Bo Jet 6 kita buat kali ni buat terbaru punya. Dah enjin dah jet dah tu. Settle Enjin dah dah. jet. Okey tak kisah. Ni depan spoket 36, belakang bagi 28. Kita tengok pick up dengan Along macam mana. Meh. Dekat Jerantut baru tekan gear 5. Selit ni ada dia lah. Kelih saya macam was-was dia naik bawah ni. Dia badan macam penguin tak kena naik RZ. Dia member dia tak pergi naik RZ. Dia tahun lepas dia naik Ducati dia dia. Tahun lepas dia nak Ducati. Betul sekali dengan adik bah tu. Kami yang naik Arazek muntah ikut tu. Ngeret adik. Tu ni. So mana kata kalau itu hampa geng KL kena naik daripada KL lah. Ya. Kena naik daripada KL lah dia. Saya buat je tahun lepas agak post motor Marah, terima kasih. tu daripada KL malam pukul 10 baru keluar. Lepak kat BSP Gombak baru jalan. Dia jadi gini adik, kalau kita tak boleh jumpa sekali pun, tak apa, nanti kita sampai sana, malam tu kita berhenti kat Jabatan Angkat tu, kan? Malam tu kita lepak kat Jabatan Angkat tu, kita kena suruh bagi Wan dengan Rayyan keluar. Kan boleh try kat depan Jabatan Angkat tu, kau orang selalu duk try. Kita bagi Wan dulu. Aduh, kena, boleh. Tapi bukan orang ramai je bertangkap. Weh, ramai. Kita tutup jalan. Boleh test je. Boleh test. Kat depan tu dia tak kacau. Boleh bagi je. Sana Man pegang. Man 700. Betul yang kat saya tu. Suruh dia tutup jalan Zat, bagi ruang kat kita ya. Boleh. Rayyan, confirm nampak macam rider lah kalau Wan. Ya. Beresak dia sikit. Dia kena buah puluh. Kita tunggu lah kalau dia kata siapa cepat ke, siapa sampai pakar lu ke apa. Pakai tunggu lah. Selalunya arena pricing tu pakai lepak situ. Dia pakai helmet Apollo lah. Kalau dia pakai helmet Apollo, dia nak kena layuk pula helmet tu bagi panjang ni. Macam dulu kecil ni. Betul tak? Dia tak boleh buat macam acai tu balut. Balut padding dalam ni. Badan Wan ni smart tu atas rezek tau. Oh, smart. Tapi Dia badan joki. Badan joki. Seluar buat ala-ala joki. Apa Rayyan kat dia? Ni kecil bawah ni. Kecil sampai nak masuk kaki pun tak muat ni. Kita buat.
Kasih singkat sikit macam tu. Pakai kasut. Buat adik pun tengok nanti kalau nak buka seluar ni kena koyak pakai gunting tu. Ya. Kasut minta kat bos Celih tak? Kasut Asis dia warna kuning tu. Tak apa bos celeh. Minta kat beli dia. lain lah. Ni lain. Padu. Pakai celeh punya saiz kaki apa? Apa? Aha. Ni bulan ni 7 bulan 7 4 hari bulan Songkla. Songkla dia nak main kau Wan nak main kau kan. Mana Aku dia? kena buang kerja tu kuih. Berapa banyak cuti bukan saya kerja dengan ESR Performance. Kalau ESR panggil saya kerja okey ke? Ni Wan naik flight lah turun dekat Hatnya, lepas tu Raya ambil. Tak boleh. Satu Ni hari cuti. buat balik hari. Cuti dah tak ada. Jangan. Sebenarnya Ahmad ni bukan cuti dengan tempat kerja. Cuti dengan bini di rumah tu. Betul. Hak tu kita percaya. Betul yang cuti susah dah tak nak ada dah apply. ni. Ni Cuti tengok. dengan bini yang paling susah nak apply. Wan tu dia tak duduk lama sikit. Wan tengok macam kami. Gaduh tak ada apa. Buat macam tak ada Dia apa. bersama saya tak ada apa-apa, tak ada call. Tak sah Raya pergi Ni, tau. dia duk mesej ni. Susu habis ni. Ni kita kata apa? Pergi beli sendiri. Tahu. Tak tahukah kita kat mana? Kat Pukat. Dia cakap ada. Ni Ryan kata tak dia bagi tahu sebelum Wan masuk. Dia kata video call saja 2 jam. Pujur. Lepas tu nak tembak tadi kata hang cokoh pula. Bukan tu video call dengan Aminah. Aminah nak video call nak tengok abah dia, baba dia. Tu Mak je. dia suruh. Nampak buat tak tahu. Tapi tak ada dah cuti. Kalau cuti ada kita pergi dah. Betul. Ya. Nampak ni? Habis. ESR Performance. Performance. Adik, tidak kita bagi dia joki lah. Orang kata apa buka track dulu awal kita bagi dia bawa kita pula. Bagi dia tembak sekali kan. Betul. Kita bagi dia sekali. Kita pandai bawa kan? Kereta. Kemah. Ni duduk belakang FL5 ni. Ford Raptor tu Abang Dip. Nak cakap ni, Ford tu kan kita bawa siapa ni? Motor si celai tu. Nek ADV dia duduk bising ni. Pukul berapa nak masuk border? Sekarang dah pukul berapa? 10.40 sempat lagi. Alamak si penguin ni marah-marah pula kan. Ford tu kita masuk ni terus kejar FL5 dah. Sop. Lepas tu dah turun motor dekat Jitra tu. Hang duk salam apa? Jangan duk salam orang kat sini. Tak ada kenal-kenal. Duk turun motor teroboh. Gerak. Okey gerak. Tu masuk Alor Ponsu. Dia dah jauh dah. Nampak kita tunang dia patah balik. Masuk. Ni nak pergi border pasport tu lah Bodip. Saya kata dengan Celai, ni kita buat apa kat sini? Nak cop pasport. Cakap pasport mana bawa? Pasport dalam kereta hang duk suruh cepat macam mana? No. Dia marah lagi kat situ, dia hingak. Waktu tu dah 11.45. Betul? Pukul berapa ni nak masuk? Dia punya tunang bawa punya laju, sop masuk. Pak bagi kat pagar tu, lepas kat situ. Gila, pasport tinggal rak itu. Sebab apa? Sebab dia. Dia kalut lah. Kita kan nak turun motor tu. Ha. Hang duk tunggu apa? Ambil helmet. Kita mana nak tahu kita first time. Betul lah. Kita pun pakai helmet. Bawa sop. Sampai depan kaunter tu kena maki dengan dia lagi. Kena hingak lagi. Oh, aku cakap. Hari ni hingak satu hari ni. Saya kata dah kat dia dalam grup. Saya kata hampa gerak awal sikit. Jalan je yang kot jalan. Dia kata dan. Dia kata nak gerak pukul 4. Saya kata kalau pukul 4 okey lah. Hampa ada dalam 7 jam, 8 jam nak sampai. Lepas tu sebelum border tutup. Petang tu saya mesej pukul 5 lebih kot. Mana dah gerak kau? Ni baru nak tutup kedai. Aku kata hang mampu sekejap lagi. Lepas tu kami dia kata ni sekejap lagi dia buat kereta gila ni sekejap lagi. Kan? Sebab tahu dah dia ada 5-6 jam yang nak sampai ke border ni. Macam-macam lagi kot jalan tu jam lah apa benda lah apa kan. Ya. Itu yang jadi last minute tu. 11.55 memang ngam-ngam. Pom. Barulah sampai. Tapi semua orang duk komen tu kata Wan yang punca. Wan Puncak lambat sampai kedai celik. Punca apanya? Ni si Zaid nak duk makan dekat R&R semua mana kita nak tahu. Ni dia duduk telefon. Hang kat mana ni? Beli roti Yunus Sat. Dan lagi beli makan. Sat dah beli buat jaman mulut ya. Yang si Zaid dah duduk duduk soru makan nasi kandar. Ui, Celih duk mengamuk ni. Biar pi jap. Tak lapia Puncak lambat. Lepas kata tak lapia Puncak lambat. Betul kan? Talepia tu si Zaid, bukan kita. Makan tak lapia. Dia muka dia macam talepia sikit. Dia naik Ducati tu. Angin sport dada. Abang Di perasan tak yang naik adik dalam motor Ducati tu? Tak.
Dia duk menangis. Tu saya tengok dia maki dia. Dia kata Ni tak mau dah. jauh momen. Kacau momen dia maki weh. Ni bukan momen ni, belakang duk salon pas ni. Tapi Dia sebab naik dua sama. Tu yang teruk. Tapi dia tak terkenal lah macam Wan sebab dia tahu dah Phuket tu jauh mana. Tapi Wan tak tahu lagi Phuket jauh mana, betul tak? Betul, saya dah tahu dah. Ha. Nak tak nak, satgi kena bahan dengan orang, ingat tahan telinga kita. Nak tak nak aku cakap ni kena jalan ni. Pinggang nak putus pun jalan juga ni. Tapi kata putih macam ni lah. Wan kena naik rezek pakai pipe tu mau tukar persepsi tu biar orang tak kenal. Under ESR performance. Azul. Ni kita nak bawa nama ESR ni. Nak main dengan siapa ni main sini? Mana-mana bengkel nak buka mesin mana? Meh. Kita duk kipas nanti belakang dia. Tapi motor kena bagi laju lah. Aku takut tak kat G5 dia bawa jam lah. Oh jam takut tu. Kalau jam pedih 3 hari kan. Jangan bagi yang spek yang takkan jam apa Dip. Mana boleh. Rezek dia kena ada cara dia. Silap bawa pun sekali tak kena gaya jam juga. Bawa RSF ni lah, RSF. Acap tak jam lah. Banyak pula pantang larang si ESR ni. Bukan kata patah larang. Memang lagu tu lah Rezek. Ya, dia tak boleh lock je lah. Dah boleh lah. Dengar nasib baik kata boleh. Kalau tak tadi boleh. Kena pelebih semua. Belah dia ni kena bagi pelebih semua. Biar slow sikit tak apa. Bagi selamat. Bagi belah selamat. Selamat lah. Sebab dia buat. Nak bawa macam beruk lu hantar lah. Dia bawa macam Forza tu. Forza tu tak ada gear pun dia bawa macam tu. Ni motor ada gear, boleh bayang. Kita tanya dia adik. Kita tanya dia apa yang motif dia duk kalih belakang tu. Nah, yang keras boleh tengok tu tengok apa? motor tu tak ada side mirror. Kita takut kita ke kanan sekali. Motor duk sapu. Motor tu mana ada side mirror? Dah lah mata ni dah sebelah dah ke lain. Ni kalau kena balas kat situ, apa pun tak dapat. Oh patut dia tengok. Yang depan Tu tengok. Kita akan tengok sekejap-sekejap. Ada motor tak dah? Sebab kadang-kadang motor hak laju tu. Yang GS, Ducati. Dia pakai potong baju. ADV tu takut yang tu je. Oh, yang depan? Kat depan tak baca? Yang Kat depan tak boleh baca apa dah. Dia dah panggil macam ni lah. Aku cakap hati aku panas lah. Nak kena ride lagi sekali ni. Yang dulu pakai 125 Dulu 125 jual sebab duit tak ada. duit biasa pakai 125 dah. Okey lah, bawa ada dia. Abang Adik tahu kan kalau kita petik gear macam ni, kalau badan-badan macam ni. Berat part 3, part 2 ni. Memang biasa joki punya badan lah. Berat macam saya naik dua lawan kawan. Ni nampak ni. Rambut pun tak ada uban lagi. Kemas lagi ni. Macam dia naik dua macam ni. Ya. 40 dia 40 lebih. Ni body kalau ada kerja-kerja kosong lah kita duk ambil rambut uban lah. Kita boleh buat buat kutik uban. Dah bodai lah. Uban tu adalah cahaya syurga. Dia tak percaya. Gelap off. Meja tadi. Ayak 4 kali minum lah. Tapi kita jumpa kat sana Kita jumpa dekat Terengganu confirm. Jumpa sana. Jumpa kat KL lah, nak ride pergi Terengganu. Confirm Abang Adib turun kat ISR lah. Kita jumpa di KL, kita ride sekali ya. Okey, cantik boleh? Tapi tak malam lambat lah. Mesti kali ni kita memang punctuality, disiplin. Tak payah, Cak Hang tak boleh jaya, Celir tak boleh jaya. Kalau buat masa tak boleh jaya. Confirm lambat. Celir pun tak boleh bang Allah, lagi teruk. Ryan. Okey abang kakak dengar tak? Okey boleh tak cerita serba sedikit pasal apa yang teruk? Apa yang teruk ni? Kami nak tahu lah. Sebab dia duk tuduh saya dengan Ryan ni. Ryan hang 20 ni memang. Okey, kalau setakat kami dia buat ride ni, contohlah kalau ada 10 kali ride. 9 kali dia tak kamai awal. Kami akan jalan dulu. Satgi baru dia sampai. Nuhak pergi petani ni. Kenapa nak tahu lagi? Dia duk cakap kat kita apa Yan? Tak tepati masa. Hampa dua ni. So saya bagi tahu tadi tu, kalau 10 kali ride, 9 kali dia mesti lambat. Kami akan tinggal dia. Hare punya Dia penguin. pun dah tahu dah. Dia bangkit lewat tu, dia memang tahu dah, kata saya takkan tunggu. Sebab saya dah tahu dah. Aku tak kira siapa lambat. Lambat 5 minit pun aku akan tinggal. Dia siap kata apa kat saya? Hari tu ni hari balik tu nasib baik dia tidur orang kami. Sebab tu yang dia boleh bangkit juga.
Oh. Kalau dia tidak dengan hampa memang hanyut dah pagi tu. Pecah rahsia dia. Ya. Kira kami Lagi. duk kena hari-hari duk kena taruh ni. Hang ni Oh. raya, hang awan, hampa diorang disiplin tak ada. Janji pukul 9, pukul 10 lebih borang pemain. Ni kena. Disiplin dia teruk. Kalau bak pagi lagi. Teruk. Kalau hari tu, okey Azhar, kita pergi ride mana taman ni yang dua kali dah. Satu pergi Patani. Pergi Patani tu lah kali sampai dia tak pergi. Dia pergi naik Aita jumpa kami dia sebab terlampau Sebab apa lambat. tu? Sebab lambat. Lambat. Ha? Dia balik lagi tau. Yang tu Kita lambat. lambat-lambat kita ride juga nanti. Ha. Yang tu lambat dekat 4 jam 5 jam. Tapi dia tak ride, dia naik kereta. Dia tak ride lah kami sampai Patani dah dia duduk Citra lagi. Lepas tu dia naik Aita dia pergi tunggu kami dia Anyai. Nampak? Lepas tu satu lagi yang kita pergi ke belah tu. Manik yang kita pergi ke belah. Nu. Belah Wangkelian. Tapi mana tu? Tu kita pergi nu. Apa belah Wang Kelian pergi apa Sat? Apa tu tempat orang nak pergi makan tu. Ish, tu lah tadi. Katun. Katun. Tu 4 barang. Tu pun dia lambat yok. Kami jalan dulu tak lagi boleh sampai. Tu dia balik dari Phuket. Dia shoot Yo, bukan ni yang baru ni. betul dah. Tu hari yang pagi tu jam gila-gila. Yang kita duk tunggu yang siapa pun lupa geran nak balik ambil. Ha. Yang Dia lambat yok. Loh, setiap kali ride dia lambat. Setiap kali. Kita baru kali pertama awam nanti. Saya baru pertama kali ni. Ha. Ingat tak patut. Tak patut. Mungkin dia duk biasa kena taruh. Bila hampa lambat dia taruh ombak pula. Ni semalam ni saya dengan Ryan je kena tau. Mampus celah sekali ni. Awak je dah Wan. Dia pun gerak Wan dah kat saya. Saya kata kat Wan, hanya yang kacau aku. Wan, aku nak tidur. Dengan hampa boleh lah dia duk kencing. Hampa tengok lah. Hampa tengok dia buat gambar tu. Saya ride kan 2013. Hampa bila fikir lah. Berapa lama dah. Dia duk lambat tu. Oh, pandai celah ni. Lagi bang. Lagi. Bak apa? Kita bicara rahsia orang lain tadi tak ada. Cerita rahsia cantik. Cantik. Punctuality. Punctuality disiplin lah tadi ya. Disiplin memang out lah. Macam saya kata tadi. Dia kalau pergi gym tu je dia disiplin. Oh, satu Dia tu je. Celine ni orang yang tegas, orang yang barat nak dia. Dia kalau dengan kawan-kawan dia tak barang naknya. Okey. Jarang lah kata dia memang nak marah kau ni tu dia payah lah. Okey. Celik masuk ni. Dia duduk mention dia. Celia ada live. Celah ada. Tak, kita bagi dia naik. Celah ada kat cerita ni. Kalau jenis tiba-tiba dia nak pergi marah orang ni tak. Cuma kalau ada macam contoh orang cari pasal apa tu mungkin baran lah kan. Bila saja dia nak pergi duduk baran kat orang tu tak ada lah. Bak-bak tu tak ada. Dia sweet lah, orang dia sweet lah. Celine ni Dia sweet dah. Macam maksudnya waktu dia bercinta. Bercinta dia sweet lah. Tidak, dia tak ada lah gambar suat kek tu. Apa tak ada gambar tu? Lepas tu dia kuat menangis tak? Menangis tu tak. Oh, menangis tak ah? Menangis tu tak. Menangis dengan perempuan lah. Tak. Dia jenis spek kejamnya tau. Oh, dia kerja. Faham dah? Tu Jawan. dia masuk dia tu tengah cerita habis. Oh, ada bawah kami ni. Kami lambat. Weh, blok dah. Dia cerita. Weh, blok dah jangan pergi dia tengok live. Oh, kiranya dia hati kering ah. Kering. Dia tak ada kata macam Farah nak pi macam Farah cinta ni nak pi Farah tak ada ah. So saya kata dia spek kejam je. Bibi tak boleh tinggi sangat. Ni abang, abang Adik bagi suggestion dekat abang Faizal Alim main bola Malaysia tu. Dia nak beli ADV, dia kata tinggi sangat. Bagi dia orang kena lah. ADV tinggi. Dia kata nak beli ADV 750 tinggi sangat. Dia pendek je. Bagi suggestion. Suggestion beli betul apa? ADV tu sedap lah tu. Orang rendah-rendah pun naik cantik. Tak, dia pendek. Lepas tu dah pendek hitam pula tu. Buat bagi lower Ni Faizal Alim tu. Nak menang kerja dia main bola. Tinggi Terkajang macam dia Wan. belakang Tinggi tahu macam tak? Wan. Tinggi macam Wan tak? Sama. Wan kan pendek juga. Sama. Tapi Wan boleh naik ADV. Saya boleh sebab saya pandang joki. Saya lain. Oh. Saya bab motor ni orang tak boleh kencing dah. Dia belum petik gear 5 saya dah tahu. Tu gear 4 sekali dah 16, 17. RPM dah kod 11. Kita dah boleh baca. Daripada pendengaran ni kita dah biasa
Ah. Apa? Dinamik Abang Faizal Alim. Saya dulu buat adik, saya naik dinamik 2 bulan dah. Depa kutuk saya sampai saya tak naik dah. Depa kata macam ni, Ryan, Han nak race. Tapi ibarat macam Han nak gunting rambut tapi hampir beli misi rumput. Tak lah, maksud dia kalau kata nak ambil motor yang level ADV tu, tak ada lah. Kalau motor bawah lagi ni macam 200cc ni, dia main belah-belah tu lah, Forza, S-Max, Zontes tu. Tapi kalau nak ambil standing ADV yang 700cc memang kena ADV lah. Tak ada orang boleh lawan lah. Tak ada motor yang boleh lawan lah. Ni lah, Forza. Forza Kalau kemas weh. nak ke bawah balik, macam tadi lah, Forza ke, S-Max ke, Zontes ke, benda-benda macam tu lah. Tapi Forza kalau okey, nak Forza. level ADV, memang kena ADV lah. Forza kena buat style look ADV dulu. steady. Tapi tak ada masalah lah, sebab ADV pun tak tinggi mana pun. Buat bagi lower lah. Buat lower sikit. Bukan boleh bagi lower lah. Boleh. Cerita-cerita buat celik. Buat celik. Tak lah, okay. Tadi awak apa dia, Wan? Okey, Tadi bab cinta. Bab cinta tu, yang saya kenal dia tu, tak pernah lah dia main duk cerita kata aku perah ke apa ke perempuan ni, tak ada. Dia memang, dia akan buat tak tahu lah. Dia tak ada. tapi dia manja duk bagi Celih nak naik, celih